ikut tak simple. Aku editing dia. Bisa satu kerja banyak. Dia tak boleh, dia mesti baca. Dia mesti tengok. Dia tu nak tengok. Macam mana nak benda? Macam mana nak kahwin kat video ni? Kalau tak jumpa berbuat, okey nak buat. Tak jadi. Tak boleh. Mesti dia nak tengok dulu. Modul tu macam mana? Modul, apa beza modul dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dulu. Nama saya Muhammad Hafiz bin Cik Makdum. Boleh panggil saya Cikgu Hafiz. Baik, Cikgu Hafiz. Semua dalam keadaan baik ya? Cikgu Mak. Baik. Semua sihat? Alhamdulillah. Siapa cikgu kelas? Baik. Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Awal doa. Belum. Saya belum baca doa lagi. Tolong kira semua cukup belajar hari ni. Ada kat sini. Okey, cukup. Okey. Tolong periksa bawah-bawah kursi ada sampah ke tak? Okey, ada. Okey, waktu kelas. Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ya Allah juruhnya. So, hari ini kita akan belajar tentang minggu lepas kita dah belajar tentang OSH, sedikit sebanyak tentang pengenalan OSH. Okey, hari ini kita akan belajar apa yang awak nampak dalam gambar ni? Jari tercepit. Apa? Tangan tercepit. Bagi pendapat pendapat tak perlu. Dia pakar tu dia punya pendapat dia akan bagi pendapat. Kadang awak kena bangun sana. Jatuh tangga. Otak banyak. Dia mesti ada logik. Balik hammer. Terjatuh. Ayah ikut atur. Otak banyak. Banyak otak. Otak sepak. Barang jatuh. Terjatuh. Jatuh tangga. Terjatuh. Editing dia pergi. Apa lagi? Barang. Terjatuh. Barang jatuh. Terjatuh tangga ya. Video bersihkan kotak. Kotak empat manusia. Okey lagi. Hasil. Video tak. Oh, ya ni. Ada yang salah. So, kita pergi ke tajuk kita hari ni. Kita belajar okey. Pencegahan kemalangan. Hasil pembicaraan kita. Yang pertama, jelaskan konsep insiden termasuk perbezaan antara insiden dan neonis dalam konteks keselamatan dan kesihatan. Yang kedua, menerangkan langkah-langkah untuk insiden yang berkesan tempat kerja serta peranan majikan dan pekerja dalam mengurangkan risiko kemalangan. Yang ketiga, menguraikan teori penyebab kemalangan dan kos pencegahan insiden bagi menilai kesan kemalangan secara langsung dan tidak langsung. Kita pergi kepada apakah itu insiden? Okey, saya nak wakil seorang baca. Boleh? Okey. Firdaus. Firdaus dulu. Dia merujuk kepada peristiwa atau situasi yang boleh mengganggu operasi biasa tetapi tidak semestinya menyebabkan kerosakan atau kecelakaan. Insiden sering bersifat pencegahan atau near miss, iaitu peristiwa di mana sesuatu yang buruk boleh berlaku tapi tidak berlaku. Sebab itu utama adalah insiden biasanya ditangani secara proaktif untuk mencegah di masyarakat. Okey, insiden ni adalah perkara yang berlaku tapi dia boleh jadi kerugian atau dia boleh jadi tidak rugi. So, insiden ni boleh kata setengah. Okey. Yang seterusnya, Awak bagi dalam bahasa apakah itu near miss? Okey, saya nak wakil seorang. Okey, ada orang baca. Apakah itu Ini yang post habis? kat ini. Kalian tidak dirancang. Lepas tu kita nak link masuk dalam web. Dia patah hantar. Tapi tidak berlaku kerana bernasib baik. Ada folder video tu. Dia dianggap sebagai amaran yang
ikan termahal Tapi lambat dia dia upload sebab kita lain kerja yang gig tu. atau di kalangan berisiko yang Tengah boleh membawa Dah kena mahal lagi. atau insiden dalam masa hadapan. Okey, near miss ni adalah perkara yang berlaku hampir berlaku, dia tidak berlaku lagi tapi dia hampir berlaku. Iaitu hilangan dan near miss. So dia tiada kerugian lah. Untuk near miss ni dia tiada kerugian. Ianya seperti kepada apakah itu accident? Accident adalah peristiwa tidak dirancang yang menyebabkan kerosakan, kecederaan atau bahaya. Accident sering berakibat segera seperti kerugian kewangan Macam saya rompak sama. Semua pun. tidak seperti insiden. Accident biasanya berlaku apabila langkah pencegahan gagal atau tidak ada. So, accident ni adalah perkara yang berlaku seperti ada pekerja terjebak parah atau ada pekerja terkena jatuh elektrik, itu accident. Sebab dia tak boleh terjadi lah. Ianya adalah perkara yang telah terjadi. Kita akan tengok video. Aku punya 30 apa dia? 30. Okey. Nak fokus cikgu. Gambar lawa. Kita tak boleh set. 30 60. Tapi tak boleh fix dia tak boleh macam iPhone. Ada nombor tu memang tengok lah bunyi. Aku cakap pixel ni kau. Pastikan ya video ni. Oh, ada main game. Nasib baik dia pakai topi je kan. Aku macam kat. Okey, apa yang awak nampak daripada insiden? Roh dia keluar. Lagi? Accident. Dia dah dia empat batu. Okey. So nampak ya, batu ni tempat pada kepala. So jadinya itu adalah dinamakan sebagai accident. Okey, ni Dia miss. Dia tangkap. insiden. Kan ni adalah miss. tergolong dalam accident juga. Tapi ianya bukan menyebabkan kematian lah. Dia hanya cedera ringan lah. Ya. Okey. Okey, ni dipanggil apa? First aid case. Semalam. Okey, tergolong dalam golongan insiden atau Dia near miss. Ya. Kan? Insiden. Okey, insiden sebab Sebab terkena sikit. sebab Cedera sikit je. Tak Okey, menyebabkan okey, kematian. perkaranya jatuh tapi disebabkan oleh safety boot ianya terselamat. Itu dinamakan insiden. Dia boleh menjadi kerugian atau tidak. Ya. Apa yang orang lain? Pengetahuan. Dia 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 salah sebut. Doa ibu. sebab apa dia ni miss? Sebab doa ibu. Ha? Doa ibu tadi. Solat subuh. Okey. Dia miss sebabnya dia hampir-hampir kena tapi belum kena. Aku nak pecah. Oh ya ke? Dia bahaki bersih air. Kok kan ni begitu. Okey, ini adalah contoh kemalangan di tempat kerja. Saya nampak di sini kotoran, mesin, jatuh,
sebagainya. Okey, kita pergi kepada aktiviti. Okey, situasi yang pertama ni, seorang pekerja tergelincir di lantai bergencir akibat upah minyak namun tidak mengalami sebarang cederaan dan kerja dapat diteruskan seperti biasa. Okey, siapa yang boleh jawab? Saya nak. Saya berfikir cikgu. Okey, Isha? Insiden. Insiden. Kenapa ni insiden? Sebab dia Tumpahan minyak. dia tak berlaku lagi kemalangan. Sebab dia tak cedera. Tidak mengalami sebarang kecederaan. Cederaan. Sebab nyermis. Kan, Okey, insiden. betul. Sebabnya Oh, salah. dia tidak mengalami cederaan, tapi dia jatuh. Betul. Jatuh tapi tidak mengalami cederaan yang parah. Betul. Isha? Saya nak jawab pun. Saya nak jawab nanti. Jawapan. Saya nak jawab nanti cikgu. Saya nak jawab. Saya dah harga ni tu. Kenapa aku macam Yang kedua, seorang tak jadi aktiviti macam lagi-lagi bisa model lama. rawatan perubatan. Dalam fikiran semalam. Saya. Dalam semalam. Okey, Abang, bagi. Seorang pekerja tergelincir di lantai tergelincir akibat tumpahan minyak dan mengalami cederaan di kaki sehingga menyebabkan rawatan perubatan. Kat sini pun kita boleh nampak mendapatkan rawatan perubatan, maknanya dia accident. Ya, betul. Saya cikgu, saya. Saya nak juga cikgu. Saya nak juga. Cikgu pandai berdarah cikgu. Saya suka ada air. Nak air tak? Aku ada air. Nak? Cikgu, saya Air kotak. Bengkel yang lain yang kecil akibat tumpahan minyak tapi berjaya berani dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Sana lagi kau sana lah. Dari sini ada. Tanya. Dari sini ada. Sana je kau sana. Sana. Bukan aku. Seorang pekerja hampir tergelincir di lantai bengkel akibat tumpahan minyak kan, tetapi tak berjaya. Benar, cikgu. Berdasarkan situasi itu, dia merujuk kepada near miss ataupun hampir kemalangan, ni accident. Ya, betul. Saya dah ambil sendiri. Tak sah. Baik sama air baik. Sama air lah. Oh bukan Sama air lah. Sama air sama baju. Ikut warranty. Iaitu pertama penghapusan. Yang kedua perbaikan, ketiga pengasingan, kawalan pekerjaan, kawalan takdiran dan perawatan. Di peralatan perlindungan diri ni perlu lengkaplah dalam bengkel tersebut peralatan keselamatan seperti sarung tangan, helmet juga dan sebagainya. Pentadbiran ni adalah dia perlu pihak pengurusan perlu mengadakan satu poster keselamatan untuk cara-cara mencegah bahaya. Ketiga, pengasingan. Yang pengasingan ini adalah untuk mengasingkan barang bahaya daripada individu tersebut untuk mengelakkan cederaan yang telah buat. Betul. Dan seterusnya penggantian adalah menggantikan barang-barang yang datang bertempoh atau tidak perlu lagi digunakan. Dan penghapusan adalah kita menghapus barang-barang yang tak digunakan dengan cara yang betul. Kita beri peranan majikan dalam pencegahan kemalangan. Ini adalah tanggungjawab majikan, iaitu menyediakan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan secara bertulis. Yang kedua, menumbuhkan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan. Ini sangat penting dalam sektor perkilangan dan sektor-sektor yang ketiga, melantik pegawai keselamatan dan kesihatan. Ini penting ya. Di dalam setiap industri seorang perlu dilantik sebagai pegawai HOS untuk melihat perkara-perkara yang ada dan terjadi di tempat tersebut.
Yang keempat, menyediakan maklumat terhadap berkaitan keselamatan. Dan yang kelima, menyediakan dan penyelenggaraan tempat serta sistem kerja yang sama. Seterusnya, peranan majikan dan bidang dalam pencegahan kemalangan. Mengurus bahan kerja secara selamat, kemudian simpan dan pos. Yang kedua, menyediakan kemudahan, kebajikan dan kecemasan. Ini penting kepada jika anda semua anak-anak mudik ingin menjadi seorang majikan. Ini penting untuk menyediakan kemudahan, kebajikan kepada pekerja. Yang ketiga, menjalankan pengawasan perubatan bagi pekerja terdedah hazard. Yang keempat, mengadakan latihan didaksi dan latihan berkala, iaitu apabila di sektor perkilangan atau apa-apa aktiviti, latihan ini penting bagi contoh latihan kebakaran, selamatkan diri dan sebagainya. Yang kelima, menyediakan dan menyelenggara tempat serta sistem kerja yang sama dengan menyimpan rekod keselamatan dan kesihatan. Yang ketujuh, membekalkan BPA yang sesuai dan berkesan. Ini teori domino. Domino teori menyatakan bahawa kemalangan berlaku akibat satu rantaian peristiwa yang saling berkaitan, bermula daripada faktor manusia dan kesejahteraan sehingga menyebabkan kecederaan. Jika salah satu elemen dalam rantaian ini dapat dikawal atau dihapuskan, kemalangan boleh dicegah. Teori ini menekankan kepentingan pencegahan awal melalui kawalan keadaan dan tindakan tidak selamat di tempat kerja. Teori ini menunjukkan bahawa pencegahan awal itu amat penting dalam mencegah kemalangan di tempat kerja. Dan teori faktor manusia. Okay. Saya nampak awak semua mengantuk. Seorang saya nak wakil. Tolong bacakan. Okey, Aizam. Aizam. Salah. Baca yang mana, sir? Nak baca? Semua. Teori faktor manusia. Baca yang mana lagi? Hei, tak fokus tu. Maaf, sir. Human factor theory menjelaskan bahawa kemalangan berpunca daripada kesilapan manusia seperti keletihan, kurang latihan, sikap cuai dan tekanan kerja. Faktor-faktor ini menyebabkan pekerja gagal mematuhi prosedur keselamatan. Oleh itu, pencegahan kemalangan itu perlu memberi fokus kepada latihan, pengurusan beban kerja dan pembentukan sikap kerja selamat. Okey. Apa yang awak boleh rumuskan? Aizam, apa yang awak boleh rumuskan daripada ayat ini? Itulah ya. Kalau minta student lain boleh ada rumuskan. Ha? Kalau minta. Okey, siapa volunteer? Kalau saya seorang. Bayaki. Okey, Fi. Ianya kalau disingkatkan faktor manusia, kita manusia kan selalu buat silap kan. Jadi memang tak dapat nak dielakkan pun. Walaupun kita dah try cuba untuk halang benda tu, tapi kalau dah terjadi, itulah faktor manusia memang akan membuat kesilapan. Okey, masih. Kita datang ke Ya, Rai. Apa je? Afiq lah dapat Allah. Awak baca je. Dapat air kotak. Baca lah. konsep teori iceberg. Okey, konsep ini terbagi kepada dua, iaitu kos tidak langsung dan kos langsung. Apa itu kos tidak langsung? Kos yang tersembunyi, yang lebih besar, contohnya kehilangan produktiviti, gangguan operasi, kerosakan reputasi syarikat dan moral pekerja yang menurun. Dan kos langsung, kos yang mudah didapati dan diukur. Contohnya, rawatan perubatan, pembahasan pekerja dan pembaikan peralatan. Okay, semua faham? Faham? Aktiviti saya nak dua group saja. Kena perempuan dan lelaki. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Dia mana? Dua. Dua. Satu. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Okey.
Tolong bentukkan kumpulan. Bro, satu ayo, sebelah sini, satu. dua sebelah sini. Bangkit. Okey. Makin-makin. Angkat sikit. Come on. Dua mana dua? Tak kisahlah. Saya nombor 1 gimana? Satu di sebelahnya. Dua di sini saja. Bangun. Kita tahu. Dua lah kau. Ada apa dia juga? Mal. Saya bagi 5 minit untuk anda cari gunakan contoh kos langsung dan tidak langsung. Ni okey, saya bagi yang pertama adalah kos langsung dan kumpulan kedua adalah kos tidak langsung. Ini tidak langsung bagi masa 5 minit. Maka, sorry. Lupa. Tidak langsung kan? Ya, langsung. Pasal kau. Pasal kau langsung. Betul. Tolongan dia kat situ. Gau sikit. Morong. Gau sikit. Bising lah buat ni. Dah bagi jawapan. Mana boleh tanya tu? Kita saja lah. Activity shock sikit. Boleh. Kita tak tahu. Cikgu betul tahu nak tu. Cikgu pening ah cikgu. Cikgu pening ah. Bilo-bilo dah bilo-bilo. Tapi hati bilo kau. Tolonglah layan ni. Lima orang juga dekat Milo. Kau habis milu. Kau nak ganti man. Dan apa yang besok ni kan? Hah? Besok ni. Boleh. Sampai sini aku. Boleh. Hidup. Aku dah cakap dah tadi aku hitam tu. Yes, tolong kami ya. Ada nak open swipe tak group kami? Tolong seorang. Jauh sikit kau sensor. Sabar semua diminta bertenang. Kau kan 3 tahun. Kata kau orang makan free. Kata kau orang makan free. Ayah ni bukan nama esok makan free. Ayat tu lama tu sampai habis belajar. Oi. Yang jadi. Kalau boleh semua semua. Kita hadiah besar. Semua ayo. Hadiah Dua. semua ke depan. Habis sampai lah. Semua lah. Makan. Dah siap ke? Dah siap ah. Okey, yang ni kos tidak langsung dah siap. Belum. Okey. Kita mulakan dengan kos langsung dulu lah. Kos langsung. Depan, Haji depan. Ini asal ni. Ni ambil balik. Ini tak langsung. Tak kena. Tak langsung. Siapa ni? Ni kumpulan mana? Jauh. Dia skip dia punya student ni.
Nampak pakai spek lah. Okey. Cakap Melayu kan Sam? Cakap Melayu. Ya. Untuk kau langsung ialah yang nombor 1 ni berbelanja. Berbelanja rawatan perubatan. Nombor 2 papasan pekerja, bayaran pengasuh. Nombor 3 kos perbaikan mesin. Yang keempat insurans body. Yang kelima gaji cuti sakit mangsa. MC. Okey, betul. Dia yang hebat sangat dan dengar dia punya kat Langsung. Balik lah, duduk sini dulu pagi. Duduk. Tengok mana? Sempit pagi. Lojok je kawan. Dia pergi. Aisyah tak duduk. Aisyah pen dua. Jadi Okey, untuk kumpulan 2 kami dapat kongsi tidak langsung. Dapat 4 contoh-contohnya. Pertama sekali adalah kos utility. Yang kedua adalah kenderaan. Yang ketiga adalah gaji pentadbir. Dan terakhir sekali adalah insurans. betul. Contoh Firdaus. Contoh yang mana saya kalau penyelenggaraan Firdaus. Penyelenggaraan mekanikal dan juga elektrik. Seperti mesin. Betul. Tak betul itu. Betul. Masuklah bidul. Tak ada masuk frame lah. Dengan kata ini duduk kat alam tu. Boleh duduk. Duduk bawah tu. Alah, boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cantik. Tolong jari tangan dia. Macam mana dia baju puas? Duduk. Baik, duduk. Baik. Sampai duduk lah. Kemudian yang saya saja pada hari ini kita bertengah kita sebagai kerja nanti yang bezakan kita untuk bagian untuk melayan kita dan juga pada Lima kabur. Aku tak dapat langsung. Saya bani. Aku tak boleh. Aku duit pun. Okey, ini tugasan jumpa ya. Patiah. Firdaus go. Duduk. Ini tugasan untuk minggu ni. Kita selesaikan dan hantar pada minggu hadapan. Baik, cikgu. Okey, siapa nak baca? Firdaus. Tapi apa-apa proses kehidupan. Tak mau. Balik. Maknanya pasti akan terasa Ya. Bapak tenang semua. Relax. Okey. baik apa-apa proses kehidupan, namun juga dengan keikhlasan, akhirnya pasti akan terasa manis. Dan saya membutuhkan Okey, apa? Rumuskan. dalam hidup ini, kita kena ada keikhlasan dalam diri. So, sekalilah ikhlasnya dalam hati, mesti ada manisnya depan itu. Ya, betul. Terima kasih Firdaus. Okay dah, jom balik, jom balik. Kenapa? Saya sekian. Terima kasih. Cikgu. Tadi kita dengar. Share 老师。 Sorry je. Komen.